Kajian saintifik mendapati perbezaan antara orang yang memelihara kucing dan tidak memelihara kucing selepas 8 tahun adalah sangat besar. Ini berdasarkan kajian yang sah. Bagi yang ada kucing, sila tekan like dulu ya. Pertama, memelihara kucing adalah baik untuk jantung. Kajian dari universiti terkenal di Rusia telah menjumpai satu perkara yang sangat menarik. Rupa-rupanya, kucing mempunyai sebatian hidrogen sulfida yang ajaib yang boleh melindungi mitokondria dalam sel. Maksudnya, jika kamu memelihara kucing, otak, jantung dan saluran darah, kamu akan lebih sihat dan kurang berisiko mengalami kemerosotan otak serta masalah kardiovaskular. Selain itu, memelihara kucing juga boleh membantu mengatasi kemurungan. Apabila kamu berinteraksi dengan kucing, otak akan melepaskan dopamin yang membuatkan kamu gembira dan menjauhkan kamu dari kesedihan. Tulis komen di bawah tentang perubahan yang kamu rasakan ya.